bila saya mula untuk kita buat konsultansi dan kita mula membuat sesi coaching, bimbingan, training untuk usahawan. Dan saya jumpa ramai ataupun ramai yang founder-founder bisnes ni dia mengadu. Dia kata kami ada managers, right? Tapi macam mana kami nak latih dia, coach? So apa modul yang kami kena sediakan? Dan apa leadership ni apa, coach? Manager ni apa tugasan dia? Okay, apart from apa yang disebutkan dalam JD tu, tapi sebenarnya macam mana kami nak kami beri JD pada manager, tapi dan dia tu pun tak tahu dah buat macam mana. Kami nak train pun tak tahu. So semua persoalan ni, jadi dia kind of macam mendesak saya. Mendesak tu sebenarnya klien saya sendiri lah tanya, coach ada tak modul? Tu persoalan dia, ada tak modul, ada tak sebarang guideline contohnya kan, untuk manager kami ni, kami nak latih ni. Jadi mula-mula saya terfikir nak buat modul untuk manager, modul untuk kita nak latih manager. Tapi bila saya mula menulis tu, saya rasa macam sangat bosan. So modul bahasanya sangat straightforward kan. So sangat straightforward, sangat baku, kan, sangat orang kata boring. Jadi saya fikir baik saya betul buku. Jadi akhirnya terjadilah 100 hari tukar sah jadi manager.